Okay, ingatkan ni, kamu cuba pastikan setiap orang ada setiap satu ni. Tidaklah macam starter situation ni, janganlah semua orang. Tapi mesti ada dia punya first turn, mesti ada kandidat dia punya first turn kan. Jadi nanti kiranya tengok banyak ni sebenarnya. Sampai sini semua orang sudah bercakap banyak kali, baru choose one. Kau choose one, dia choose one, dia choose one. Sama ada dia agree kah, disagree kah, gitu. Lepas tu barulah conclude. Conclude ni mungkin orang lain, yang lain tu tak perlulah conclude. Conclusion tu apa suatu hari tu? Okay, based on our discussion and our choices, we as a team has chosen this point as the best blah 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 because blah blah blah. Itu selepas kamu sudah step satu orang to choose one. Lepas tu justify their choice and then agree or disagree with others. Lepas tu barulah conclusion tu satu orang saja. Okay? Ni antara semua checklist ni starter sama conclusion saja yang satu. Yang lain semuanya semua orang mesti buat.